Jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia perlu orang lain tak? Perlu orang lain ke tidak? Perlu. Jangankan hidup, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri, bak sendiri gayung tu, lari orang kampung. Betul tak? Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun tu. Kan? Iya, jangan sombong-sombong. Saya pernah naik kapal terbang main, pergi nak pergi Ciamah kat Ketereh, Kelantan. Orang duduk sebelah saya, "Koci, kapal terbang ni." Alah, sombong lah. Saya bimbang, saya cakap, "Bang, kalau nak bosar kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang." Bukan seronok benar naik kapal terbang tu noh. Bila dah berbayang, lu dah terbayang lapor lah dah naik kapal terbang ni. Betul. Boring naik kapal terbang tu. Bukannya ada apa-apa, bila dah boring-boring tu kan apa, dia baik-baik pengumuman. Macam lah orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, saya Kapten Azman selaku pilot yang bertugas pada hari ini. Ada orang tanya kau siapa? Kalau sibuk beritahu tinggi berapa. Sekarang ni kita berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut. Apa salah kau takut orang bersesia kat luar tu? Orang tahu tinggi. Benda sesio jangan buat tu tak? Benda sesio jangan buat. Apa benda sesio lagi? Apa dah? Contoh tiup lilin atas kek. Tu sesio tu. Tiup lilin atas kek. Apa hukumnya? Lara, sesio, tak ada pedah, buang. Lain kalau kita makan batang lilin tu. Tak payah batang-batang lilin dengan dia lah pandai tu. Umur 70 tahun bagi 70 batang. Lepas tiup langsung mati. Dek banyak batang lilin nak tiup. Kawan tu semput. Tak payah batang-batang lilin tu. Macam-macam orang tanya, itu si Ciamah dekat ada satu kolej Islam dekat Kerumpo. Apa hukum? Mana lagi tahu antara perempuan tak pakai tudung tapi semayang dengan perempuan yang semayang. Perempuan tak pakai tudung semayang, satu lagi dia pakai tudung tapi tak semayang. Mana lagi tahu? Dua-dua tahu. Apa boleh kau tanya? Tak semayang pun salah, yang tak pakai tudung pun salah. Apa susah? Kadang soalan-soalan ni macam ada satu tu dia tanya, apa hukumnya kalau kita tengah berus cat, kita berperasan yang berus tu diperbuat daripada bulu bab satu. Babi lah payah benar faham Adakah kita kena kikih balik cat tu? Tak payah dah. Buang berus cat tu, tukar berus yang lain kan? Kalau kami babi tu betul catnya kan? Payah benar. Betul tak? Jadi cerita balik tadi, orang naik kapal terbang, syukur naik kapal terbang sebab 1 jam dah sampai Kelantan. Orang tu naik bas, tergantuk-gantuk kepala kat ini bas, tak sampai ni, bap. Oh belum tidur. Bap, betul tak? 9 jam baru sampai Kelantan. Itu belum cerita rombongan tang tiket pergi Kelantan ni. Lagi tahu yang tu tua naik bas, koncing kan? Koncing belum teh tapi lo sampai dah tu kan? Dah banyak kampung macam tu kecuali kampungnya. Orang naik bas, syukur naik bas sebab apa? Sebab boleh tidur. Cuba tengok dalam kereta tu, mana boleh tidur? Mana nak? Tak percaya, tanya orang lelaki, jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki yang tak tidur ni. Orang perempuan, alas, abang ni bang, saya temankan abang, baru selekoh pertama langak ada tidur. Adik perempuan saya makin sebelum saya kahwin. Saya dah kahwin tu. Kau ada yang tak tahu dah kahwin? Mana yang berharap yang menantu tu kena tahu. Saya bawa adik saya, kau teman balong kau jangan tidur. Baru Bukit Putih dah tidur. Tak ada dah. Sampai kat Masjid Pakar Terengganu berhenti nak saya subuh. Kak bangun kak, subuh. Dia pun melihat, kat mana dah balong? Baru sampai Pakar Terengganu. Tak adalah jauh sangat Terengganu ni. Nampak apa tak tahulah. Kita cecenia je ke matuan. Orang naik kereta tu sebab syukur ni kena tengok orang yang kurang daripada kita. Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motor. Panik naik motor ni. Kalau jalannya jauh, pinggang bukan sakit pinggang dah. Pinggang dah tak ada. Tu saya heran dengan naik motor yang handle lah cenia. Tak panik ke dia? Kan? Orang naik motor, syukur naik motor sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab tahu naik basikal. Belum pernah lagi roblok polis tahan dia. Berhenti, mana ada basikal? Tak ada dah. Dia yang sama polis ada kring tu, tak nak tahan. Panjat.
Orang naik basikal syukur naik basikal. Orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring, tak boleh jalan. Orang yang terbaring syukur sebab dia masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tak nak syukur, dah habis. Syukurlah dah mati kan. Tak ada dah habis. Tak ada syukur dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Betul? Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Betul tak? Kita pergi tengok orang tu, sian ni. Oh ni tak lama tak esok ni kita kan. Masa ni yang bercakap tu minta jalan tak pandang kiri kanan, langgar ke taksi tu sama mati. Tak tahu kan? Ada seorang lelaki tu elok dia berjalan pam jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu ikut hukum fizik yang akan patut memang mati dah. Orang tarik pakai tali sampai keluar kawasan dia tak mati, pengsan dia. Bila dia terjangkau, bang handa bang, kenapa dia bos sadar kenapa? Abang jatuh lubang dalam tadi bang, tapi tak mati. Ya kau mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati dah no. Dek terperanjat tu mati. Aduh, hai lemah jantung itu nampak tak? Tu sebab kita jangan sombong.